Alhamdulillah, mari kita tengok anak baru. So anak ni dia daripada dalam brooder, and then dia dah cerdas, dia dah mula fly naik kat atas tu. Kita dah boleh bawa keluar lah. Bawa keluar, dia main kat bawah ni dulu, light dulu, masuk dalam sangkar ni. And then nanti kita buka lah, bagi dia main tanah sekejap. Kan, dia tak ada hujan, tak ada apa, tak ada masalah. Dia punya enjoy, seronok tu. Tu dia, happy dia, happy. Oh, happy. Oh, happy sangat. Kan, dia dah seronok. Nanti malam kita akan masuk balik. Kan, masuk balik, nanti dia dah mula fly lagi, dia cerdas. Bila dia fly naik, betul-betul boleh naik atas tu, baru kita akan move ke sini lah. Move ke sini pun kita akan move untuk dia tidur malam je. So siang dia boleh main macam ni, sebab kita pantau tu, tak ada masalah apa. Dia boleh main lah, alhamdulillah. Jadi kita dah ambil kayu pellet yang dekat luar tu, bawa masuk semua. Sebelum kita nak kopek tu, yang kita bawa masuk semua, kita dah spray ubat anai-anai dulu. Spray tu sebelum kita nak kopek dia punya kayu tu. Kan, agak tough juga lah untuk nak kopek ni, kena sabar sungguh. Yang ni kita dah siap dah brooder ni. Dah siap brooder, tinggal lagi kita nak masuk ansel lah. Ansel semua dah ada, dray semua dah ada dah. Jadi kita dah settlekan apa yang patut dulu. Okay, so ini boleh masuk ansel. And then one more things, kita punya main gate dah siap sepenuhnya, alhamdulillah. Tinggal lagi kita nak letakkan nak masuk ke atap ni lah, masuk ke atap. Ini dah siap, alhamdulillah. So nanti dah boleh start guna sini lah. Start guna sini. Yang untuk second gate tu kita akan lock terus lah, lock terus, jadi boleh guna jalan ni. Bila guna jalan ni senang sikit, kita akan nampak ni kat depan. Selalu duk masuk second gate tu, kita akan rasa macam wah, itu jalan utama kan. So jalan utama, jadi kita duk prepare belah situ, kita buat macam tempat pertama, jadi tak nampak sangat. Dekat sini baru start masuk, baru kita nampak. Baru nampak luas lagi, nak buat apa pun boleh lagi. Ni nak buat kuda kat situ tu, kalau ada rezeki, insyaAllah. Dah buah tembok ni nanti kan. Duit tak ada lagi, tak ada duit nanti boleh lah start. Ni planning dulu kan. Dan nak bagi anak yang banyak dulu kan, tak terkumpul lagi. Angan-angan dulu, angan-angan. Mudah-mudahan jadi kenyataan So yang ni pun dah, alhamdulillah nak siap lah. Tempat sayur pun nak siap dah, tali ya, tak beli lagi. So kita nak prepare untuk brooder dulu bagi siap. Ini nak settlekan, and then nanti dah buat ansel apa semua, kita akan pakai gas torch tu. Gas torch tu untuk api tu kan, kita spray untuk nak buang dia punya ni bulu-bulu selumbar ni kan. So tak tajam lah, nanti baru kita boleh bubuh apa, minyak hitam. Saya pakai minyak hitam, minyak hitam bubuh full, sebab kita nak refresh balik kayu-kayu yang buruk tu kan. Dia akan tukar jadi baru lah, alhamdulillah. Okay, so nanti kita akan update lagi, mudah-mudahan insyaAllah. Alhamdulillah.